Walaupun masyarakat India adalah kaum minoriti di Kelantan, sambutan Deepawali tetap meriah apabila diraikan bersama masyarakat pelbagai kaum yang hidup harmoni di negeri ini. Menurut Ar Haritaran 35 tahun, hari pertama perayaan dikhaskan untuk keluarga, manakala 2 hari sebelumnya diadakan rumah terbuka bersama jiran pelbagai kaum termasuk Melayu, Cina dan Siam. Beliau yang juga penjawat awam berkata, tradisi menganjurkan rumah terbuka lebih awal sudah menjadi amalan keluarga mertuanya setiap kali menjelang Deepawali bagi memberi ruang hari perayaan sebenar dihabiskan bersama keluarga terdekat. Saya hari ini berada di rumah bapa mertua saya, rumah sebelah isteri saya lah. Biasanya bapa mertua saya ni dia buat rumah terbuka awal. Sebabnya hari Deepawali ni boleh meluangkan masa dengan keluarga. Jadi bila kita buat 2 hari sebelum Deepawali ni, boleh tengok kemeriahan. Sebab kita panggil orang Melayu, orang Cina, orang Siam. Jadi kita boleh tengok semangat perpaduan antara kaum kita di Kelantan. Sambutan Deepawali di Kelantan ni walaupun kita minoriti tidak kata tak meriah lah. Meriah juga. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru iMedical TV di kediaman bapa mertuanya di Kubang Kerian, Kota Baru semalam. Haritaran berkata pada pagi Deepawali, keluarganya akan mengadakan upacara sembahyang, memohon restu daripada orang tua serta menyerahkan baju baru dan duit raya kepada anak-anak sebelum berkunjung ke kuil. Selesai upacara sembahyang di rumah, kita akan bergerak ke kuil yang berdekatan lah untuk semaya di sana dan juga untuk jumpa kawan-kawan kita lah. Masyarakat India di Kota Baru ni akan berkumpul sana pagi tu, akan berlakulah saling mengucapkan Happy Deepawali, saling jemput ke rumah. Jadi kita panggil small reunion kat situ. Haritaran yang juga wakil masyarakat India peringkat Kerajaan Negeri Kelantan berharap perpaduan kaum di Kelantan terus kekal dan menjadi contoh teladan kepada negeri lain. Sementara itu, isterinya Syarada Bairavi 35 tahun, pemilik sebuah klinik pergigian di Kota Baru berkata, hidangan seperti tosai dan kari ayam menjadi pelengkap sajian pada pagi Deepawali selain muruku dan manisan yang juga menjadi juadah wajib setiap tahun. Ya, saya tahunya macam muruku tu benda wajib lah. Adanya muruku, ladu. Lepas tu, kalau rumah saya, mak saya dia akan buat kari air dengan tosai. Waktu setiap pagi Deepawali, waktu kita akan makan waktu lah. So kalau macam tak ada kari air dengan tosai, bermakna macam Deepawali kita tak complete gitu. Okey, ni lah. Kalau boleh nampak ni lah sari lah. Dengan ni, jippa. Panggil kurta atau jippa lah. Kalau untuk perempuan, sari atau Punjabi suit lah. So macam ni lah kita akan pakai. Nur Atirah Azman bersama jurukamera Izzah Zaki, berita iMedical TV.